Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi APEC ke-32 yang akan berlangsung di Gyeongju, Republik Korea selama 2 hari bermula Jumaat ini. Menurut kenyataan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, beliau akan diiringi oleh Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz serta Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Kedua-dua menteri berkenaan turut dijadual menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri APEC ke-36 yang akan diadakan hari ini. Penyertaan Malaysia di Gyeongju susulan kejayaan penganjuran Sidang Kemuncak ASEAN 2025 mencerminkan komitmen berterusan negara dalam menyelaras keutamaan ekonomi melalui peranan aktif dalam membentuk hala tuju ekonomi serantau. Selain itu, di sela-sela mesyuarat APEC, PMX turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala dengan rakan sejawat, sesi perbincangan bersama pemimpin perniagaan serta pertemuan dengan media. Ia bagi memperkukuh usaha Malaysia dalam bidang perdagangan, pelaburan, inovasi kecerdasan buatan AI dan pembangunan tenaga mampan, dipetik media perpaduan. Sementara itu, para pemimpin APEC dijangka mencapai kata sepakat dan mengumumkan deklarasi Gyeongju yang merangkumi hasil utama penganjuran APEC Korea termasuk inisiatif AI APEC, rangka kerja kolaboratif mengenai perubahan demografi serta kenyataan pemimpin mengenai kerjasama dalam industri budaya dan kreatif CCI. Mesyuarat kali ini akan menghimpunkan 21 pemimpin ekonomi APEC bagi merangka strategi bersama ke arah memperkukuh kesalinghubungan, memperluas inovasi dan memacu kemakmuran menyeluruh di rantau Asia Pasifik. Dalam hal itu, Malaysia mengekalkan pendekatan seimbang dalam menjalin hubungan erat dengan Amerika Syarikat dan China serta mana-mana kuasa besar selain terus mengukuhkan kerjasama serantau melalui ASEAN serta kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC. Menurutnya lagi, pendekatan yang dilaksanakan Malaysia membolehkan peranan negara bertindak sebagai jambatan yang menghubungkan pelbagai blok ekonomi di rantau ini, sekalipun dalam ketidaktentuan arah perdagangan global. Dalam suasana perdagangan global yang semakin berpecah dan tidak menentu, pendekatan seimbang Malaysia yang mengekalkan hubungan erat dengan Amerika Syarikat dan China. Ini sambil berpaksikan kerjasama serantau melalui ASEAN dan platform seperti APEC meletakkan negara sebagai jambatan yang menghubungkan pelbagai blok ekonomi di rantau ini, katanya dalam satu kenyataan dipetik Harapan Madani. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata demikian selepas menerima laporan tahunan Majlis Penasihat Perniagaan APEC ABAC 2025 daripada pengerusi ABAC Malaysia Datuk Ruben Emir Ganalingam. Kesemua pandangan dan aspirasi komuniti perniagaan di seluruh ekonomi Asia Pasifik dirangkumkan dalam laporan berkenaan kepada para pemimpin ekonomi APEC dengan matlamat memperkukuh pertumbuhan inklusif dan mampan, meningkatkan daya saing perniagaan serta memastikan manfaat kemakmuran dinikmati semua lapisan masyarakat. Seruan laporan ini terhadap perdagangan terbuka berasaskan peraturan adalah selari dengan dasar keterlibatan Malaysia yang berkecuali dan pragmatik, ujarnya lagi. Malaysia meneliti laporan itu sebagai input penting dalam perbincangan dasar sepanjang sidang kemuncak pemimpin ekonomi APEC di Gyeongju, khususnya dalam memperjuangkan agenda berpaksikan kesejahteraan rakyat, keadilan ekonomi dan pembangunan serantau yang seimbang.